Kenapa kadang-kadang cerita yang main kat kita, cerita-cerita yang khuraqalil adah ni, cerita-cerita yang mencari adat ni, kadang-kadang dia kena bawa elemen yang macam tu. Tuan setuju tak dengan saya? Tuan ikuti perkembangan. Kenapa kadang-kadang cerita-cerita yang karamah, cerita-cerita yang kita kelihatan miracle, yang kelihatan lagu keagamaan ini, dia kena datang dengan versi-versi yang berunsur macam ni. Saya bagi contoh. Dulu-dulu orang ceritakan, Tok Guru tu, dia pergi kedai makan, tak ada duit nak bayar, dia ambil daun kering, dia baca-baca jadi duit, kan? Lepas tu bayar. Nanti esok bila dia balik tukar kedai buka-buka laci, daun kering. Oh dahsyat dia, mukjizat, karamah dia. Saya daripada kecil saya duk dihidangkan telinga saya, duk hidangkan telinga saya duk dengar cerita macam ni. Antara Tok Guru tu, macam-macam Tok Guru lah, macam-macam versi lah. Tuan-tuan, disclaimer, kita tak anti Tok Guru. Kita sayang Tok Guru tu. Dan Tok Guru pun tak claim cerita tu. Orang jual nama mereka. Ni kena bagi kelas. Lagi orang ambil sekarang, orang label kita macam-macam. Saya bukan kata kat Tok Guru ni dah. Ni cerita orang yang kata Tok Guru ni. Macam dulu lah orang kata Tok Guru Harundin pindahkan jin dalam bah. Sampai Allah almarhum abang kita sendiri, saya tak pernah buat kerja tu. Dia sendiri bagi kita.